Assalamualaikum. Hari ni kita mewak daging merah sok labu dah style kita dah. Mai tengok cara-cara ya dah. Mula-mula kita buh minyak masuk dah. Lepas tu buh bawang putih dengan lada burung merah dah. Capung lada burung hijau sikit masuk dah. Lepas tu kita tumis bawang dengan lada tu masak dulu dah. Bukan tegang ni sangat biar tu masak apa dah dah. Agak boleh dah kan kita buh daging dengan bawang besar masuk dah. Lepas tu kita goreng bawang besar tu masak dah. Ya daging masak dah biar tu bawang besar tu masak tak apa lah dah. Agak boleh dah ke. Kita buh sok labu masuk dah. Sok labu itu buh lebih sikit dah sebab kita tak pakai sok cili kita tak pakai dah. Kita pakai sok labu saja dah. Lepas tu goreng sok labu dengan daging tu gelomok rata molek dah. Kalau kita nampak daging tu gelomok dah ke kita buat air masuk dah. Lepas tu buh sakar buah sudu. Lepas tu becing sikit apa dah dah. Saya buh tak apa dah. Lepas tu cicak alai sudut tengah dah. Lepas tu cicak kau masuk. Agak ambil banyak mana dia. Jangan banyak sangat mau masing dah. Lepas tu goreng kakak tu gelomok molek dah. Ni taruh ni boleh dah dah. Lepas tu kita buh tengah masing dengan lada merah masuk dah. Lepas tu daun kele dah. Daun kena dah. Lepas tu kita goreng atau kele tu masak dah. Ni taruh ni boleh dah dah. Ni boleh taruh ni. Masak taruh ni tak apa dah dah. Lepas tu kita kek buh bingit dah. Daging merah sok labu stamina kita taruh ni dah. Kalau pian nak terang boleh dah. Kalau pian kena boleh tekan lai, tekan bagi kok sayang-sayang dah.